Raya ni husband I beli lemang 10 tau. Balik kampung. Adam, no. Sudilah anak I memang macam tu. Dia bujuk biarlah. Dia beli lemang buat apa? Mestilah buat makan, takkan buat hiasan pula. Kan Raya dia selalu heboh. Adam, no. Come. Ambil nanti. Sini. Minta maaf lah anak saya tu memang. I lupa, I ada bawa ni. Tak apa. I ada bawa ni. Meatball tu, kambing. Sekarang ni kan Pak Ahmad ada buat promo RM99. Tak kisahlah campur mana-mana produk pun. Harga RM99 je. Kambing 3 ke, meatball 2, kambing 1 ke, kambing 2, meatball 1 ke, RM99 je. Nanti bolehlah masak untuk malam raya nanti kan. Adam, no. Come. Sorry ya. Dia macam Yalah, budak-budak. Itulah.